Korang dah bosan pakai S-Max tapi korang ada modal lebih, korang angkatlah T-Max 2026 ni. Dari segi design, kalau korang tengok, Yamaha T-Max ni memang terkenal dengan design maxi scooter tau, yang nampak premium dan sporty. Body dia pula, kalau korang tengok, memang aerodynamic. Motor ni didatangkan dengan lampu LED depan, nampak garang tau korang. Dan posisi tunggang dia pun selesa untuk korang yang nak daily ride dengan long distance. Untuk T-Max ni pula, dari segi enjin, dia menggunakan 562cc parallel twin dengan gearbox CVT automatic. Sesuai untuk korang yang nak bawa pergi highway, untuk daily ride pun selesa juga sebenarnya. Last sekali, banyak tau feature yang T-Max ni sediakan. Antaranya, motor ni didatangkan dengan TFT meter 7 inci, siap navigation Garmin lagi. And ada Y Connect juga tau korang. Motor ni pun ada cruise control tau, seronok untuk korang nak bawa long distance. T-Max ni pun dia datangkan dengan teknologi heated grip and heated seat tau. Selesa untuk korang yang nak ride pergi tempat sejuk. Contoh macam korang nak pergi Cameron Highland ke, nak pergi Genting ke, sesuai sangat. Motor ni pun dia datangkan dengan electronic adjustable windshield tau korang. Tengok ni Dari segi keselamatan pula, motor ni dia sediakan korang double disc, double caliper, siap 2 channel ABS and traction control sekali. Memang selamat untuk korang yang nak pergi long ride. Untuk Yamaha T-Max ni, basic selling price dia RM71,888. Kalau korang berminat, korang boleh isi beg biru sekarang.